Bertemu kembali. Pusat komersial yang juga bertindak sebagai inkubator usahawan, itulah konsep Varsity Mall Universiti Utara Malaysia di Sintok Kedah bagi memberi peluang kepada pelajar menjadi usahawan. Diwujudkan dengan dana persendirian oleh alumni UUM, pusat berkenaan turut membolehkan pelajar mencari wang saku. Varsity Mall yang mula beroperasi September lalu menyediakan 83 lot ruang niaga dan 24 daripadanya dikhususkan untuk pelajar UUM. Kos RM7.8 juta disediakan ahli Persatuan Alumni Universiti bagi pembinaan pusat ini. Tarikan terbaru Richiamo Coffee, jenama tempatan yang diusahakan pelakon terkenal Raja Ilya bersama dua lagi rakan kongsinya. Rancangan kita adalah untuk mengadakan franchisee. Kita franchisor, kita akan buka franchisee dan selepas ini kita akan buka peluang kepada bekas-bekas pelajar-pelajar universiti ini yang ingin berniaga ke arah perniagaan franchise ni. So, bekas-bekas pelajar ni adalah keutamaan kami lah. Maksudnya dia dah experience, dia dah kerja dengan kita. So, saya rasa tak ada masalah untuk diorang mengurus atau dari segi perancangan untuk mengendalikan coffee shop premium ni lah. Sudah pasti Varsity Mall ini mampu membentuk persekitaran pembelajaran yang lebih menyeluruh dalam membentuk modal insan. Dunia pekerjaan sekarang makin mencabar. Jadi pelajar-pelajar perlu mencari cara-cara yang lain dan ini kepada saya adalah satu opportunity kepada pelajar. Dia serve di sini dahulu, dia start belajar. Mungkin dia jadi basic apa sahaja yang nak jadi cashier dulu atau macam mana nak buat kopi dan sebagainya. But at the same time dia akan look at the management side. Macam mana nak manage your coffee business dan kemudian bila dia keluar besok mungkin dia boleh jadi ambil franchise Richiamo Coffee ini dan buka di mana-mana saja. Saya sangat berminat dalam bidang bisnes. Disebabkan hal yang demikian saya beranikan diri bekerja sebagai part time untuk mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ini. Itulah peluang yang ada yang terdapat di UUM ini.